Alhamdulillah geng. Track kita yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Track kita yang kedua. Dia tengok kita. Alhamdulillah geng. Track kita yang ketiga. Mana kaki. Alhamdulillah. Track kita yang keempat. Oh. Lalu. Aku kata dah. Warna gila tu kan. Alhamdulillah geng. Track kita yang ke-9 geng. Alhamdulillah geng. Ambil lagi geng. Ikan kita yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada angler semua geng, macam biasa berjumpa lagi dalam aku punya channel Nuah Caster bosku. Hari ni Saturday, macam biasa Saturday aku jika ada kelapangan aku akan memancing dekat kolam. Untuk kali ni aku mancing dekat kolam Poknik. Macam biasa hari Sabtu dia ada package RM100 memancing selama tutup kolam. Selagi buka kolam boleh memancing. Itu je lah geng. Hari ni kita masuk lewat sikit. Pukul 12 lebih kita masuk geng. Otai daripada pagi pukul 9 dia orang dah masuk. Kita pukul 12 lebih baru kita datang memancing dekat kolam ni geng. Mantap biasa. Hero last minute baru datang. Tanpa membazirkan masa. Jom kita masuk check it out. Let's go mancing. Langkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Nuah Caster turun bersama Otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap joran pun melentur. Fish on, suara bergema bercampur. Strike fish on, suara sorakan makin bergema. Gelak tawa hilang segala duka, mancing kolam rasa bahagia. Okey kan, kita pun dah bayar, dah masuk untuk hari ni. Jadi apa-apa pun air comel geng. Air tinggi juga kan. Air tinggi, air jernih sikit lah. Tapi kita dah masuk ni. Jom lah, tanpa melengahkan masa, jom kita beli setup tu lah. Mantap. Check it out. Walau hasil tak penuh, yo, sekali baling terus kena. Ikan melawan tarik tak kira. Steady control jangan terburu. Dapat seekor terus jauh dulu. Strike fish on, suara sorakan. Okey geng, setup kita untuk kali ni geng. Aku memakai soft plastik daripada Daruma Tackle yang aku beri nama Banana Killer. Banana Killer daripada Daruma Tackle, JH 5 gram berserta dengan mata 1.0. Kejadian dia memang tak perlu dipertikaikan lagi kehebatan dan kelazatan dia. Aku nak terang warna ni, warna baru dekat kolam Poknik geng. Ni warna baru dekat kolam Poknik. First time aku pakai warna ni. Kita try dulu tengok arrow. Kalau ada ke tak ada. Dan juga combination of the year geng. EXP Sonic CS. Mantap Pak Karing. Daripada EXP kita pakai Sonic CS lah. Antara rare favorite aku setakat ni. Dan juga pairing and the in the year. Gitu dia. Mighty Nikon V1 itu kan. Ini adalah setup yang aku paling sesuai, aku paling suka untuk casting soft plastik di kolam-kolam air masing tanpa melengah dan membazirkan masa. Okay, jom kita first cast of the day dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. First cast of the day. Bismillah. Cantik first cast kita Hope we got sweet today. Macam tu lah. Untuk info hari ni geng, orang boleh tahan ramah juga geng. Dalam belah-belah orang. Kalau sekali imbah aku tengok, belah-belah orang geng, dia memancing untuk tengah hari ni pukul 12 ni. Ramai pulak terik ni. Padang lah. Cuaca macam biasa lah, panas kakao lah. Tapi untuk hari ni geng, aku nak bagi info sikit. Aku rasa aku tak berapa rancak sangat ke sini kolam geng. Sebab apa geng? Kau tengok aku punya kaki aku injek
Jadi bila kaki aku injek ni, aku tak dapat musing kolam dengan rancok sikit lah. Oh gitu lah. Minta maaf banyak kan. Kalau tak ada strike ke, aku minta maaf banyak. Tapi video still aku akan upload juga kan. Korang jangan risau. Sakit ke tak sakit ke, memancing tetap kena memancing juga kan. Oh kalau tak jemu puas dan sebagainya lah. Stay tune geng. Kau tengok video aku. Ada, tak ada. Mantap. Abang Zul ada. Assalamualaikum Abang Zul. Kaifah haluka. Rindu Abang Zul. Aduh Abang Zul. Otak gitu. Oh strike Abang Zul. Abang Zul strike. Wow. Oi, jenuh ho. Celaka lo. Oh, cukup 3. Assalamualaikum. Salam. Siapa khabar? Ismail Yaakob. Boleh tak? Boleh tak? Belok lagi. Kita kejar deh, kita kejar. Alhamdulillah kan. Saya kita yang pertama. Alhamdulillah. Lesen Allah. Lesen Allah. Lesen Allah kan. Alhamdulillah lesen pertama. Naiklah kamu. Oh kasar ikan. Oh kasar. Oh kasar. Alhamdulillah. Lesen pertama kita. Penuh mulut kan. Menjadi kila banana kita. Kila banana kita menjadi kan. Ikan kita yang pertama. Mantap penuh mulut Dia suka warna kila banana. Tuh dah penuh mulut rapat mulut. Gila macam mana aku nak buang Ya ada. Penuh mulut. Alhamdulillah Ikan kita yang pertama pakai banana killer Mantap. Saus plastik kita menjadi Ikan pertama siakap putih. Oh mahal lah. Lesen. Jangan jauh ngak. Dekat sikit. Jangan jauh ngak. Oh, lesen. Alhamdulillah. Ada saya. SP rasa. Alhamdulillah. Trek kita yang kedua. Alhamdulillah. Kacau. Alhamdulillah. Penuh mulut lagi ni. Gila. Penuh mulut lagi kan. Memang dia suka lah warna ni. Warna kan. Banana killer kita kan. Penuh mulut. Tu dia. Oh, sabar. Oh, itu dia. Banana killer itu. Tak mengecewakan kita kat kolam ni. Ikan kedua makan banana killer daripada Daruma Tackle. Mantap Pak Karim. Mantap. Kita mencari ikan yang ketiga. Dia tengok kita. Dia celim mata. Ada mak senyum lagi. Amboi nona manis sekali. Dia terus hilang kita.
Tak boleh nak lepak kita. Jalan ni saya nak membalas kalau tak ada asal tu dan kalau kita abang mati yang punya Alhamdulillah kan. Strike kita yang ketiga. Alhamdulillah. Strike kita yang ketiga. lepas tu lekat pula. Oi. Oh, double strike. Double strike bang. Kita yang ketiga. Alhamdulillah. Tu dia bang. Alhamdulillah. Kau orang jangan lekat ikan yang sabus dah. Jangan ikan yang sabus dah. Oh dia. Alhamdulillah. Ikan kita yang ketiga. Sebelah kanan tu. Woohoo. Lucut. Pernah perut. Pernah perut. Ha? Warna. Warna tunggu dulu. Tu dia. Double strike pakai speed. Oh. Ikan kita yang ketiga. Ada. Oh, pernah ulut lambat sikit lah. Ada. Yang penting dia orang pakai Oh, ni. Banana killer. banana killer. Saiz Saiz 6 cm Daruma Taker. Daruma Taker. Mantap. Ikan ni ke? 3 bang. 3. Baru pukul 3 ikan yang 3. Kalau pukul 12 dia 12. Ayo. Yang apa ni? Ngata kamu ni tak boleh ngaku dulu. Mana ikan aku ni? Alhamdulillah. Saya kita yang kepak ni. Alhamdulillah. Dia kepak. Jaga bang. Yang ini ada dua pemandang. Sampai tepi pakai. Ikan kepak kita. Jaga bang. Ki bang. Menekan ikan bang. Tu dia. Mantap. Ada hasil dia bang. Ikan kita yang keempat kan. Tu dia bang. Mari. Tak rugi. Yang sama, SP Banana Killer. Oh. SP yang sama bang. Mantap. Dia pakai tadi rasa dia ada 4 ekor. Balik lagi satu SP. Balik modal dah kali tu. Warna sama. Balik modal dah bang. Macam tu je muka dia. Gitu. Nak kena belajar. Kalau main tepuk tu bang. Sebab salah tepuk tu dia kena sirit tepi tu meneleh bang. 4 ekor SP yang sama kan. Berapa ringgit bang? Daruma Taker tak sampai RM10 pun. Tak sampai RM10. RM9 lebih. RM9 lebih. Oh. Menangis. Beg kuning tak ada kat sini bang. Ah. Kalau kat dia ada beg kuning. Menangis ikan tengok kan. Menangis. Aduh. Jangan turun dia. Kau rehat lu. Bagi lasang dua orang. Lima kelai tanah tujuh. Alhamdulillah. Iyalah. Ikan kita yang kelima. Lima. Alhamdulillah. Yang dia kata Kau jauh. Banana killer dia bang. Banana killer. Ikan melompat. Banana killer. Ikan melompat betul. Naik pula. Sama-sama kita. Penuh mulut lagi. Ikan yang keempat tadi dah bahan, masukkan lagi ikan yang kelima. Yang Okey, kelima itu pasti Yang kelima. itu pasti. Mantap. Dia bahan lah. Beb sikit nanti. Boleh silakan. Ini sahabat kita. Yang ni menggunakan SP. Ikan kita yang kelima. Belanja warna. Banana killer. Banana killer daripada Daruma Taker. Harga dia orang kata tak sampai RM9 lebih ya. Padu. Ikan yang kelima. Menyengat. Ada mana air. Tu berapa mi ke tengah benda ni. Lalu. Aduh. Ikan kelima kita. Mantap. Ikan yang kelima. Itu pasti 6 masih lagi mencari bang. Ikan masih hidup. Ikan masih hidup. Banana aku. Bukan. Ni banana killer. Yang baru. Warna baru. Biarlah tu dah tu. Tu rabak tu. Lagi dong. Warna merah. Yang bagi lagi. Memang kayak pulong. Bagi kambing ni. Kami. Batuk pun bau le macam kat sini. Sakit tu. 3 kepung. Bau masak ke bau Bau garang laut. Ni aku dekat sini. Warna kuning ni lah. Ada ni habis. Pernah habis? Habis. Bagi pun. Warna ni.
Warna jahat tau. Dah aku tak ada warna dah. Aduh, sakit lah. Aku tak ada warna. Ni makeup dah. Aduh. Memang ambil lalu kan. Disebabkan SP kita kena pau, kita pakai Blue Sky. Dengan jihit terbaru daripada Daruma Tackle dengan coating yang lebih padu dan material yang lebih mantap, menjadikan jihit ini solid. Susah menolak ikan dia. Itu dia kejadian dia. Boleh mau. Tu dia. Kejadian dia. Kejadian dia. Comel je dia. Allah, syukuri. Sakit pun syukuri. Apa lagi? Masih. Apa? Kau? Sakit laka je noh. Lepek. Ada resen. Resen pertama syukuri. Pang lalu. Alhamdulillah. SP aku yang kena pau. Banana killer. Ada resen syukuri. Hijau kata dah warna tu jadi. Kau dah je makan mak aku tadi. Dari pagi ada ketuk pakak luar. Kata lalu. Hijau Aku kata dah warna killer tu kan. Banana killer tu nama dia. Banana killer. Wah lalu. Aduh. Ekor je. Malam hari juga nak. Alhamdulillah geng. Selak kita yang kena ni. Alhamdulillah. Blue Sky in the house geng. Blue Sky pun warna killer kita. Gila lah warna killer kita ini dia Blue Sky daripada Daruma Tackle. Ikan kita yang ke-6 geng. Padu lah. Blue Sky. Mantap Karim. Minta maaf bang, kita ambil seekor je bang. Blue Sky menjadi. Dia tengok kita. Dia jeli mata. Alhamdulillah kan. Set kita yang ke-7 kan. Alhamdulillah. Terakhir yang ke-7 makan Blue Sky kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak apalah makan orang kita. Makanlah ya abang Allah rezeki, Allah rezeki. Hey. Guna esok plastik. Dan juga jig Daruma Tackle yang baru cangkok. Allah payah. Tu dia Blue Sky daripada Daruma Tackle beserta dengan jig terbaru. Memang tajam kau tajam dan juga solid kita punya jig. Tali pun Daruma Tackle sebelah LB. Tak meletup. Banyak pula sembang Okey, kita sambung ikan yang ke-8. Sakit kaki hari ni. Aku bukan kelapang, aku tunggu ekor dah kan? Jujur lah. Sekejap Makan mana? Aku dah tahu. Dia rancok nak makan aku lekok. Magic ekor.
Alhamdulillah geng. Straight ke tiang kelapang geng. Alhamdulillah. Trolling makan kita punya SP. Oh gila. Ikan kita yang ke-8. Oh gila luar jangka tu. Ini ya blue sky. Tengok trolling ketuk bergegar jantung-jantung ni. Oh padu jihad kita ni kan. Ikan kita yang ke-8. Penat hari ni. Penat. Ni, ada yang nak ambil lah. Ni baru sekali ni. Oh, dia kuasa ni pula. Ni semua baru ni. Dah lama. Kalau dapat Itu aku campur-campur je ke malah bawa sebelah ke. buka kaki. Batu. Ya lu. Apa? Ni. Anu sih lu merasak tu. Ya, berasak. Ikan lah. Tengok nyawa. Berasak kali. Alhamdulillah kan. Saya kata yang ke-9 kan. Alhamdulillah. Saya ke-9. Minta maaf banyak. Aku ke bodoh suruh balik situ tadi. Aduh, ikan kita yang ke-9 kan. Allahu Akbar. Seterah macam orang lain seterah. Kita relax pakai blue sky daripada rumah mereka Ikan kita yang ke-9. Nak hari ni. Nak hari ni ikan yang ke-9. Dia. Carilah strike dulu. Aduh, gantung tu. Tunggu dulu. Tengok strike dulu seekor. Kita nak makan lagi. Bagi tengok. Dia tak sungguh lagi tu. Ada ni lagi dia. Oh, bang dah. Oh, mahal dia dah. Jaga ni kau takkan. Ada. Apa? Kakak lu. Naik lu. Mantap. Warna tu. Blue sky. Suka rumah. Apa kenal ke? Allah, terima kasih banyak bang subscriber. Kita beli mesin abang. Ni dok, beli. Oh, Sony sama lah. Jadi tak? Adik? Ketiga ni ya. Ada? Belum ni. Belum lagi? Oh, apa lah. Duduk semalam ini. Oh, tidur sini. Oh, sibuk malam ni. Berapa mas? 9. Ada lah sikit-sikit. Ha? Ada. Cari musim tu. Okey geng, info terkini dulu geng. Alhamdulillah. Hari ni aku boleh 9 ekor geng. Gila nak bagi rezeki tu 9 ekor dia bagi. Alhamdulillah rezeki untuk hari ni. Orang nak kata hari ni ramai tak ramai kot dalam 20 lebih. Dalam 25 orang ataupun 30 orang lebih kurang macam tu lah. Dia punya keadaan kolam ni. Cuaca ni memang panas tapi puas hati lah. Ikan matuk sedap. Sekarang ni waktu sekarang ni 2 orang je kumpul. Abang M dengan Pak Umi. Di 2 orang tak ada nama lagi hari ni. Oh, warna balah tak tahu. Tak ada rezeki ni nak warna. Oh, buat warna pun tak ada rezeki.
Yang lain alhamdulillah ada lah. English Shukri boleh 3 ekor saja. Tu pun masa masih panjang lagi. Ada 6 jam 5 jam lagi untuk memancing kat kolam ni. Ikan nak kata hari ni galak juga kan. Nak kata tok sedang-sedang lah. Ikan galak juga. Sebab kita baru beli 9 ekor. Kalau kata tak galak gitu lah. Andai yang gitu lah kan. Dengan keadaan kaki aku yang sakit injek ni, jadi aku tak berapa nak boleh pusing kolam. Aku banyak main kat kawasan lah. Dalam keadaan sakit ni kan. Jadi itulah info terkini kan. Nak kata lebih-lebih tak boleh kot. Tak mantap habis lagi. Jadi kalau tengok video aku sampai habis, aku bakar straw plastik ni lagi. Mula-mula tu aku bakar straw plastik yang baru, banana killer. Tapi SP tu semua kena pau dengan gegeng otai. Gegeng ni pau aku punya SP. Aku pakai yang ni pula, Blue Sky. Blue Sky pun dia orang pau pula aku punya SP. Padang lah. Tak apa lah, dia orang pau pun tak kisah pun. Tapi warna killer aku, warna banana killer tu memang menjadi lah warna ni. Warna baru daripada Daruma. Kod 64 tak silap aku. Kod 64 SP Daruma Taker lah. Mantap kan. Check it out kan. Kalau ada tambah ada lah. Kalau tak ada kan. Stay tune dalam aku punya video. Korang semua memang mantap. Check it out. Cebok seorang-seorang. Untuk apa Syukri? Matu. Sakit tu. Ekor. Tidak mu? Okey, mak. Tak ekor? Jari dulu tu. Kasar. Ini. Apa hari? Ada ekor? Tu. Pula no SP. Ni. Bahan SP aku tak berpulang. Aduh. Pula dah. Dia dah ada sains. Ada ketuk Ada ketuk. Tak lekat. Cuba lagi. Ada ketuk di situ. Alhamdulillah geng. Ambil lagi geng ikan kita yang ke-10. Alhamdulillah. Strike kita yang ke-10 geng. Gila ikan ni betul-betul makan kita punya straw plastik geng. Blue Sky daripada Daruma Taker. Ikan kita yang ke-10. Gila bala hari ni. Mantap ya ikan kita yang ke-10. Kita mencari ikan yang ke-11. Bang. Ambil kan? Tak apa, ambil je. Tak apa lah. Baik lah. Balik lah. Sihat lah. Inilah hasil kita. Banyak ikan ni geng. Tembak atas belakang tu. Silap boh. Tengok ada tanda harga lagi. Tanda harga lagi. Alhamdulillah kan. Hasil kita untuk hari ni. Semua sekali 10 ekor tapi tinggal 5 ekor. Separuh aku bagi orang dan separuh bagi aku jual. Jom, let's go balik. English Shukri berapa ekor? 4 ekor. Mantap English Shukri. Mantap straw plastik kita. Mari berjalan je. Nak umur 10. 10 lah. Ada apa? Dan ikan. Tak apa. Tak apa ikan. Plastik. Dua. Maka tamatlah sudah episod memancing hari ni geng. Bersama geng ni lah. Selama 10 jam daripada pukul 12 aku masuk. Sekarang pukul 11 9 jam
memancing. Alhamdulillah aku dapat 10 ekor yang gila. Semua menggunakan soft plastik dari rumah taker kan. Banana killer dengan blue sky. Menjadi 10 ekor kan. 3 ekor aku dah jual, 2 ekor banyak aku bagi orang, lepas tu yang lain kau alik lah. Sebab jirang aku nak. Untuk hari ni ikan rancak juga orang. Rancak juga. Tapi duka cerita abang M kita kumpau. Wah, sebut kat nama aku. Tak ada nama dia hari ni. Hari ni tak ada nama. Sebut kat nama aku. Ewo betul lah. Dia kumpau orang ni. Orang lain cebok ikan belah-belah ekor, dia kumpau. Tak tahu lah. Aku bagi laluan kat orang. Dia kena mandi bunga dulu. Gitu lah, terjun kolam baru ada lak dia. Itu je lah video untuk kali ni geng. Aku harap korang semua terhibur. Yang mana yang baru tengok aku, jangan lupa subscribe dulu. Tanda hadir, tanda support. Jumpa lagi di next episode kan. Aku nak balik letih lah. Jumpa lagi di next episode. Ciao dulu geng. Assalamualaikum. Gerak dulu, balik-balik. Ciao.